Selamat sejahtera dan salam PRS Madani. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati, barisan para juri yang arif lagi bijaksana, penjaga masa, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberikan kesempatan untuk membicarakan pengucapan awam yang bertajuk PRS Inspirasi Madani. Rakan-rakan sekalian, dalam era globalisasi yang serba canggih ini, kita tidak dapat lari daripada arus teknologi digital. Namun, kita sebagai seorang pelajar, kita perlu bijak menggunakan teknologi digital. Celik digital bermaksud kita mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menggunakan teknologi digital dengan berhemat dan positif. Namun, celik digital sahaja tidak mencukupi. Kita juga perlu ada akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah landasan utama dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang pelajar. Sebagai anggota PRS, kita perlu mempromosikan celik digital dan akhlak terpuji di kalangan rakan-rakan. Kita juga boleh membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah dalam dunia digital, seperti menjadi mangsa buli cyber atau terpengaruh dengan kandungan negatif. Kita boleh membina masyarakat yang harmoni apabila mengamalkan celik digital dan akhlak terpuji. Akhir kata, marilah bersama-sama kita menjadi PRS Inspirasi Madani dengan mengamalkan celik digital dan akhlak terpuji di dalam kehidupan seharian kita sendiri. Sekian, terima kasih.